Wah, berita gembira ni pasti buat ramai yang turut rasa seronok ya. Pelakon kesayangan ramai, Natasha Hudson, baru saja berkongsi kegembiraan besar apabila selamat melahirkan cahaya mata kelimanya pada hari Sabtu lepas. Melalui perkongsian yang dimuat naik di akaun Instagramnya, wanita berusia 44 tahun itu meluahkan rasa syukur yang tak terhingga. Dia memberitahu bayi lelakinya selamat dilahirkan tepat pada pukul 1 lewat petang dengan berat 3.2 kg. Alhamdulillah, dia menyatakan dengan perasaan yang sangat gembira. Akhirnya, keluarga kami dapat menyambut kehadiran Wira pertama. Bagi Natasha, kehadiran anak lelaki ni memang satu hadiah yang sangat istimewa dan penuh makna. Selama ni, dia dan keluarga dikurniakan 4 orang anak perempuan, jadi rezeki kali ni memang rasa sangat berbeza dan menyentuh hati. Dia pun bersyukur sebab keseluruhan proses bersalin berjalan dengan sangat lancar, tenang dan tak ada kesukaran langsung. Hatinya rasa begitu lapang, tenang dan dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. Sememangnya anugerah yang tak ada nilainya. Dia juga sempat merakamkan penghargaan yang tinggi kepada doktor yang menjaganya. Kata Natasha, doktor tu sentiasa memberi sokongan dan melakukan tugas dengan sebaik mungkin, bermula dari hari pertama dia mengandung sehinggalah saat dia selamat melahirkan bayi comel tu. Kalau korang masih ingat, Natasha dan suaminya J. Jasmine sah berkahwin pada 28 Mac tahun 2022. Hasil ikatan perkahwinan tu, sebelum ni mereka dah dikurniakan seorang anak perempuan yang diberi nama Kaya, manakala 3 orang anak perempuan lagi yang lain iaitu Nisa Helena, Naimah Khalila dan Fatimah adalah hasil perkahwinan Natasha sebelum ini. Memang lengkaplah keluarga mereka sekarang ya, ada puteri dan putera pula. Korang pun sama-sama doakan semoga ibu dan bayi sentiasa sihat sejahtera dan hidup keluarga ini terus dipenuhi dengan kebahagiaan ya. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.